Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Mudir, Tuan Haji Zatul Akmam bin Yusuf, Ustaz Irasyah bin Idris, penolong kanan 1 Ustazah Mazlina binti Selamat, penolong kanan Halim wal Murid Ustazah Zalina binti Kahir, penolong kanan co-curriculum, guru-guru kanan, guru-guru serta para pelajar yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi saya diberi ruang dan peluang untuk memberikan sedikit tazkirah, sedikit peringatan kepada kita berkaitan dengan di bawah tajuk teka-teki Lailatul Qadar. Yang pertamanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan. Salah satu keistimewaannya adalah Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadirin hadirat sekalian, merahsiakan bilakah waktu ataupun malam Lailatul Qadar itu. Okey, dan ini menyebabkan ianya menjadi satu teka-teki kepada kita untuk terus mengejar malam Lailatul Qadar ini. Dan hari ini ingin saya memberikan sedikit maklumat berkaitan dengan mengapa Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar, ya. Kalau kita tengok banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar ini Nabi memberikan satu petunjuk. Nabi bagi tahu petunjuk-petunjuknya kita, sebab rujukan kita Al-Quran, As-Sunnah tu yang utamalah. Okey, yang pertamanya kalau kita lihat berlakunya malam Lailatul Qadar ini adalah pada 10 malam terakhir, dari terutamanya pada malam-malam ganjil lah. Kita cari nanti start daripada 21, 23, 25, 27 dan 29. So kita jangan lepaskan pada malam-malam ini, khususnya. Yang keduanya, suasana pada malam itu sangat tenang, tidak panas dan tidak sejuk. Maknanya dalam situasi pada malam itu dia tak panas, dia tak hujan malam tu biasanya. Dan cahayanya pada esok paginya, matahari tu bila naik tu dia nampak tidak terlalu terik sangat bila naik matahari itu. Okey, kenapa kalau kita lihat kenapa Allah merahsiakan malam-malam Lailatul Qadar ini? Kalau kita tengok hikmah dia, yang pertamanya kita akan nampak bahawa kita ni kena bersungguh-sungguh dalam beribadah. Allah nak kita sentiasa beribadah pada 10 malam yang terakhir, bukan hanya fokus pada satu malam saja. Kita kena buktikan bahawa itu adalah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila malam ganjil ataupun dah tahu contoh malam 27 je buat, maka malam lain tak buat, maka di situ tahap keikhlasan kita tak ada. Okey, jadi kita lihat bagaimana kita rasa kita boleh menemui malam Lailatul Qadar. Okey, yang pertamanya kalau kita lihat, kita kena memperbanyakkan, melipat gandakan ibadah kita pada 10 malam yang terakhir. Kan, kita kena melipat gandakan dengan pelbagai kaedah. Antaranya adalah kita boleh buat qiyamul lail, bangun malam. Tak perlu awal sangat lah bangun. Janganlah bangun pukul 3 pagi tu, tak perlu. Pukul 5 pun okey, sebab sekarang azan pun agak lambat. Buat solat tahajud boleh, buat solat taubat, buat solat hajat, solat witir. Maka dengan cara itu kita dapat menghidupkan malam itu dengan ibadah kita. Ataupun kita boleh membaca Al-Quran. Malam yang mana kalau kita tengok adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Maka kita perlu menghidupkan malam tersebut dengan membaca, memahami kalamullah. Kalau kata kita tak nak membaca Al-Quran, kita memahami tafsir, buka tafsir. Sekarang banyak Al-Quran yang ada tafsir dalam handphone ada. Daripada kita main game sampai larut malam, baik kita menghayati ayat-ayat Al-Quran. Ataupun kita dengan beristighfar, memperbanyakkan istighfar pada malam-malam tersebut, kerana malam ini adalah penuh dengan keampunan. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa harus aku baca?" Rasulullah menjawab, memperbanyakkan membaca Allahumma innaka afun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Banyakkan membaca doa itu. Dengan cara membaca doa itu, Allah akan ampunkan dosa. Kalau kita diampunkan dosa, Masya Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya merupakan satu nikmat yang sangat besar bagi kita bila diampunkan dosa. Kemudian kita perlu mengambil peluang yang ada ini untuk memanfaatkan malam-malam yang ganjil ini. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahawa sekiranya Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar mungkin terjadi pada malam ke-29. Kalau kita tengok dalam kalender, maknanya tahun ni kita mungkin berpuasa 29 hari. So pada malam yang terakhir bulan Ramadan tahun ini, itu adalah malam Lailatul Qadar. Allahu'alam, itu pandangan daripada Imam Al-Ghazali. Tapi bagi saya, strategi yang paling baik mengamalkan, menghidupkan semua malam-malam terakhir itu dengan ibadah. Dengan itu kita akan confirm, insya-Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Dulu-dululah masa zaman saya kecil-kecil dulu, orang sanggup malam tu dia bukan nak mencari, bukan beribadah mencari malam Lailatul Qadar, tetapi dia melihat pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang ada, tengok pada malam tu, pokok kelapa sujud ke dalam perigi lah, air perigi kering lah, kemudian dia dengar bunyi senyap je, dia kata tu malam Lailatul Qadar tu. Kita tak perlu cari sampai begitu sekali. Yang kita perlu lakukan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan membaca Al-Quran, dengan memperbanyakkan solat-solat sunat yang ada, maka insya-Allah kita akan mendapat Lailatul Qadar yang sepatutnya kita layak dapat. Sebab kita tak tahu Ramadan akan datang, adakah kita dapat lagi Lailatul Qadar. Kita boleh tengok orang yang ada di sekeliling kita, ramai daripada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang telah pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dapat menikmati Ramadan yang akan datang. Jadi kita ambil peluang yang ada ini, daripada kita terus berteka-teki, bertanya-tanya bilakah Lailatul Qadar, lebih baik kita melaksanakan 10 malam yang terakhir itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kepada kita Lailatul Qadar pada tahun ini dan menerima segala amalan kita dan mengampuni segala dosa kita. Ingat, jangan lupa cari Lailatul Qadar sebaiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.